So selamat pagi kan. Tak dah selamat pagi. Welcome to my YouTube channel. Okay, macam hamba sikit. So hari ni aku nak buat apa? Ini menarik sikit. So hari ni aku nak start program betul-betulkan motor ni. New concept. So korang jangan judge berlebih-lebih. So hari ni aku nak pasang ni bar. Ni actually aku memang ada. Ni aku daripada Melaka. Aku suruh abang aku post. And aku nak tukar daripada rack ni. Ada rack, dicabut box. So sekarang ni projek kita untuk hari ni buat ni dulu lah. So sekarang ni alang-alang kan aku nak cerita lah pengalaman menggunakan monorack ni. So aku guna monorack NJX. Tengok sini NJX. So aku dah pakai lama dah. Boleh tahan dalam setahun rasanya. Lebih kurang setahun lah. And benda ni paling berbaloi lah. Dia tengok tak karat pun. Adalah karat sikit. Karat ni pun sebab dia belaga. So dia macam ada gap. Yang ni pun sebab washer yang karat. Besi ni tak karat. Berbaloi lah. So kalau korang nak beli boleh lah. Check out. Lepas tu apa lagi lah. Dia cutting dia smart. Tak smart sangat sebenarnya. Kalau motor ni sekarang motor tengah double stand. So dia nampak naik. Kalau turun stand ni dia jejak kan. Dia nampak dia ni dia condong sikit. So tak apa, tu tak jadi masalah pun. Tapi tahan sebab aku pernah bawa 2 bag dalam ni terus. Sebab itu aku malas nak pakai box ni. Malas nak tantang bag. Benda malas pakai box. Lepas tu kalau ditarik pula aduh, kawan aku ni rembat lagi. So sambung. Tapi kalau kita naik macam ni tak sesuai sebab berat sangat. Kalau berat sangat aku tak yakin lah. Tapi boleh je. Dia ada gangguan. Aku nak siapkan video cepat. So sambung balik. Kalau macam ni aku tak yakin. Aku tak pernah lagi letak barang berat kalau rack ni macam ni. Sebab tengok pun macam dah tahu. So macam tu lah. And dia smooth berbaloi lah kalau pakai. Smart pun smart. Cuba yang kalau pakai rack biasa, cutting dia macam ni kan buruk. So macam tu lah. Okay, ada pembantu. Hi guys. What's up to my guys? Ya ni? Dua bodoh tu. Kelas kan? Okay, sambung. Okay lah. Kita teruskan dengan video pemasangan. So first kali kita kena cabut box. Aku tunjuk korang special thing. Kau tak boleh tengok. Tengok mereka Metallica, Supreme. Mampus. Okay, kena cabut box lah. Ya, kena pakai 2 tangan. Tengok close up. Yang ni pun, ni karat bukannya dekat rack ni. Ni karat sebab box ni punya ni. Berbaloi. Serius. Tak, bukannya racun, cuma yalah, benda baik kita kena berfungsi. Atas ni dulu. Ni jangan tegur Ni orang kata apa, motor nak laju kena pasang apa? Pasang toyol lah. Ni toyol aku kucing cakar. Toyol lah tu. Aduh. By the way, kita hanya perlukan spana 8 sahaja. Spana 10. So aku guna spana 10T. Mudah sikit je. Tak mudah sebenarnya. So cuma buka ni je. Waduh. Tak ingat 10 ke 8 sebenarnya. Okay, 10 betul. Ni. Tengok lah proses. Sesudah tu kita simpan balik dalam ni untuk kesiapan. By ni dia ada bagi getah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku letak washer sebab dia berbunyi. Dan tu kekurangan box ni. Box ni punya ni aku tak tahu lah. Tengok ni. Tapi aku redor je.
Tu kadang kalau aku buat video, kalau perasan ada bunyi bising sikit. Tu simpan dalam box. Ada jimat sikit ruang. So seterusnya kita akan pasang bar putih ni. By the way, bar putih ni aku dah lama beli juga, cuma tinggal kat Melaka. Seorang abang aku post kan. Okay, nanti macam ni. Macam tu je lah. Tengok je lah video aku pasang. Settle, sudah mudah je. So by the way, bapak aku ajar kalau nak pasang skru jenis ada 4 kan, normalize kan, buat apa, ikat silang. Macam ikat nilu, ni. Jangan ni. Bapak aku lah ajar. Kita gunakan ilmu yang diberi oleh orang tua, okay? So, itu sahaja. So next, by the way, ini mungkin barang aku sampai. Barang yang korang akan kecam aku, tapi tak tahu, tak kisah, sebab aku nak buat konten. So basically aku akan buat makeup yang garang tapi jimat, yang budak-budak agas selalu buat lah. So aku akan buang ni nanti, cover rantai, buang side mirror, raga buang. By the way, raga ni memang aku tak letak skru kan. Tak. Dengan ni inner carburetor pun tak pasang, sebab itu carburetor aku ada problem. So aku dah fed up, aku biar je lah. Terus tak pasang, senang sikit nak selenggara. So itu saja. Penat tu, pasang ni je pun. So, nampak lawang tu. By the way, next video kita akan straight buat makeup tu, setup yang orang kata agas gila. So untuk video kali ni itu saja vlog hari ni. Mungkin kalau petang ni ada aktiviti yang menarik, aku akan terus sambung. So yes, thanks for watching. Kalau ada video petang ni, aku akan sambung lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Okay, ciao.